Laporan terkini dalam beberapa jam lalu menyatakan bahawa Benjamin Netanyahu meminta partinya, Likud, untuk memberinya 10 tempat khas bagi calon pilihannya dalam senarai pilihan raya parti itu. Sekarang, 8 daripada tempat itu akan berada antara 25 teratas. Channel 12 News melaporkan bahawa parti itu akan mengundi cadangan tersebut minggu depan sebelum pemilihan utama parti pada awal bulan depan. Tetapi beberapa tokoh berpengaruh dalam parti dilaporkan tidak berpuas hati mendedahkan perebutan kuasa dalaman yang jarang berlaku mengenai siapa yang akan membentuk barisan masa depan Likud. Jadi untuk membincangkan perkara ini dan banyak lagi, saya berbesar hati untuk mengalu-alukan penganalisis politik Jill Hoffman ke studio. Gembira dapat berjumpa dengan anda, Jill. Jadi Benjamin Netanyahu yang sedang menghadapi tekanan di peringkat antarabangsa dalam negara daripada pihak pembangkang dan kini secara dalaman malah dalam partinya sendiri, Likud. Uraikan kepada kami kebimbangan dalam parti pemerintah ketika ini, apa kesannya terhadap Perdana Menteri apabila tiba masa pilihan raya nanti? Jadi Bonita, apa yang berlaku ialah Netanyahu keluar lebih kuat daripada prosiding undang-undangnya, di mana para hakim dengan jelas menyatakan bahawa mereka tidak fikir tuduhan rasuah itu akan bertahan. Dan kerana itu, ia memberi petunjuk kepada kepimpinan Likud bahawa Netanyahu tidak akan ke mana-mana dalam masa terdekat. Dia malah ditanya dalam satu temu bual yang sangat memuji-muji di mana dia disambut sebagai Netanyahu, Raja Israel, di Channel 14, saluran yang mesra dengannya, minggu lepas, sama ada dia masih akan bertanding dalam 30 tahun lagi. Lelaki itu berumur 76 tahun. Jadi selepas itu, dia boleh meminta sebanyak mana slot yang dia mahu tanpa sebarang masalah. Dia tidak mempunyai calon pilihannya sendiri yang cukup untuk mengisi 8 tempat dalam kelompok 25 teratas. Sebab dia mendesak perkara itu adalah kerana dia mahu memberi tekanan kepada orang yang mengundi dalam pemilihan utama dan berkata kepada mereka, jika kamu pilih orang yang saya tak suka, maka saya akan turunkan mereka dalam senarai dengan menaikkan orang lain ke atas. Dia boleh menggerakkan orang yang mendapat undian rendah ke atas dalam senarai. Dia boleh buat keputusan semuanya sendiri. Masih terlalu awal untuk terlalu mendalam membincangkan apa yang mungkin berlaku dalam parti Likud. Ringkasnya, apa pendapat anda tentang calon-calon yang mungkin boleh menjadi pesaing kepada Benjamin Netanyahu dari dalam partinya sendiri? Apa pendapat anda? Sebenarnya, tiada siapa yang akan mencabarnya. Selagi dia masih ada, dialah pemimpin Likud. Setiap orang yang cuba mencabarnya akhirnya berada di luar parti, sekurang-kurangnya buat sementara waktu. Kita telah melihat cabaran yang cuba dilakukan oleh Gideon Sa'ar, yang cuba dilakukan oleh Yuli Edelstein. Yuli mengumumkan pada hujung minggu bahawa dia tidak lagi bertanding dalam Likud. Dia mengendalikan parti dengan tangan besi. Dan tetapi suatu hari nanti, Benita, akan ada pilihan raya yang paling menarik yang pernah kita saksikan untuk memilih ketua parti ini kerana dalam 100 tahun, parti ini hanya mempunyai 4 ketua sahaja. Dan mereka semua telah menjadi Perdana Menteri. Ia memang satu jawatan yang sangat-sangat baik jika anda dapatkannya. Dan sangat mungkin akan ada 15 calon untuk jawatan itu. Awak ada sebut tadi tentang satu temu bual dengan Channel 14 News. Kita tahu bahawa Benjamin Netanyahu yang telah bercakap dengan media Amerika, khususnya Fox News, lebih daripada sekali. Apa pendapat anda mengapa beliau memilih platform itu untuk bercakap kepada dunia menggunakan media antarabangsa bagi menyampaikan mesejnya sekarang dan kurang menumpukan pada media tempatan? Jadi pertama sekali, dua temu bual dengan Fox News dalam 3 hari lepas itu memang bertujuan untuk mempengaruhi Donald Trump. Donald Trump akan ke Turki untuk satu mesyuarat penting. Pihak Turki sedang meminta pelbagai jenis pesawat yang Israel tidak mahu mereka terima. Jadi ini adalah Netanyahu masuk ke gelanggang Trump untuk meneruskan agenda beliau. Tetapi di dalam negara, di negara saya, sudah tentu, beliau kelihatan seperti seorang negarawan. Beliau tidak ditanya sebarang soalan sukar. Penemu ramah hari ini di Fox terus-menerus memberitahu beliau bahawa beliau betul tentang segala-galanya. Dan sejurus selepas perkara yang sama berlaku di Channel 14, terdapat satu kumpulan WhatsApp wartawan yang membuat liputan mengenai Perdana Menteri. Dan Jake Tapper daripada semua orang, salah seorang penyampai utama di CNN, mengadu. Dia kata dia terlalu kerap bercakap dengan Fox kebelakangan ini. Maksudnya, mungkin dia patut beri peluang kepada seseorang yang tidak memihak kepadanya untuk menemu ramahnya.
akan menarik untuk melihat sama ada dia akan melakukan lebih banyak temu bual tempatan di negara ini menjelang pilihan raya. Sementara itu, di sini kerajaan Israel terus meneruskan pelbagai rang undang-undang yang kontroversi. Jelas sekali mereka sedang terdesa-desa kerana cuti musim panas akan bermula hujung minggu depan. Mereka mahu semua ini diselesaikan sebelum pilihan raya. Betul. Jadi kita sedang bercakap tentang rang undang-undang yang akan menjejaskan peguam negara dan yang akan mewujudkan siasatan bersifat politik, bukannya siasatan berwibawa mengenai peristiwa 7 Oktober. Dan kita sedang bercakap tentang rang undang-undang yang akan membantu golongan ultra-ortodoks yang nampaknya berkemungkinan besar akan diluluskan kecuali jika Likud membalas dendam. Baru malam ini, golongan ultra-ortodoks mengumumkan bahawa mereka tidak dapat menyokong rang undang-undang yang akan menjejaskan media anti-Netanyahu di Israel. Itulah bahagian perjanjian mereka. Mereka sepatutnya menyokong rang undang-undang ini. Dan Likud boleh berkata, baiklah, kamu tidak menyokong rang undang-undang kami juga tidak akan menyokong rang undang-undang kamu pada saat-saat akhir. Jadi minggu depan mungkin akan menjadi sangat menarik. Sudah tentu kedengaran seperti jawatan kuasa akan mengundi untuk meneruskan rang undang-undang yang memperluaskan pengasingan jantina dalam akademik sebentar nanti. Apa sebenarnya maksudnya? Maksud saya, sekarang ini anda tidak sepatutnya ada pengasingan jantina dalam akademik. Tetapi golongan ultra-ortodoks mendakwa bahawa ini akan membantu membawa lebih ramai golongan ultra-ortodoks ke dalam bidang akademik. Sebenarnya ini lebih merupakan rang undang-undang daripada parti Ben Gvir. Jadi mereka fikir bahawa ini akan membantu golongan yang dipanggil Haredi Leumi, Zionis agama yang lebih tegas, yang mahu lelaki dan wanita berkhidmat secara berasingan. Lihatlah, Ben Gvir juga perlu diberikan sesuatu pada akhirnya. Kerana Netanyahu mahu memastikan bahawa mereka akan menjadi sebahagian daripada basis sokongan politiknya pada masa akan datang juga. Dan dalam perkembangan terbaru, ada Tali Gottlieb yang dianggap wanita paling kuat dalam Likud. Ben Gvir meminta Netanyahu sama ada dia boleh memasukkannya dalam senarai calonnya. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Ya, kita pasti akan lihat reaksi terhadap permintaan seperti itu. Jadi, saya hargai pandangan anda. Banyak lagi yang perlu dibincangkan dalam bulan-bulan akan datang. Analisis politik Gil Hoffman, terima kasih seperti biasa kerana berada di studio bersama kami.